lah. Okey, kita kembali pada saya pula. Biar saya jangan tidur. Belum lagi masa. Belum lah. Okey. Nanti lah, hati rambut banyak gatal, panas lah. Oh, Salah. Ini prop lah. okey. Okey, salam sejahtera. Salam sejahtera. Okey. Ada tentang ni. Tentang Erwin Pak Joko L. Sememen. Bukan, ada temuan. Temuan sebenar, Ha, pantauan, bukan. Ada temuan sesuatu yang diorang jumpa di kawasan gelap. Kan ada tulis tu, baca lah. Aku tak tahu. Kau butuh huruf ke apa ni? Saya Tamil lah. Tamil. Oh, Tamil. Tamil. Dia cakap Melayu lah. Dia cakap lah. Oh, you cakap Melayu boleh? Ini boleh Melayu. Cakap boleh lah. Baca tak boleh. Apa? Dulu pergi sekolah, tamat tingkat 2 aja. Tingkatan 2. Tingkat 2, naik tingkat 2 habis. Habis cakap Melayu boleh? Boleh cakap. Baca tak boleh? Tak boleh. Dulu tingkat 1 cakap. Tingkat 2 baca. Naik tingkat 2 habis. Cakap baca sama, cakap Tak baca boleh. sama. Dia cakap dulu baru baca. You dulu tanya. You ada kecil-kecil bangun kan? Kecil-kecil tu bangun. You cakap dulu ke tulis dulu? Saya bangun dulu. Saya bangun dulu. Kalau sekarang ni berita apa cakap pasal lu ke cakap soal? You cakap pasal sekarang. You mau gaduh apa sekarang? Ini berita, sekarang ada cerita. Dia boleh baca. Sabarlah, awak baca lah, jangan kacau lah. Pertemuan seorang Godzilla. Bukan lah. Bukan, mana Godzilla? Salah, atau apa cakap tu? Gorila. Gorila yang memegang sangtawan manusia. Ya, itu sangtawan manusia. Dia sudah berjumpa, itu gorila sudah berjumpa itu sangtawan manusia. Dan sekarang sudah itu surrender sama kita. Kasih kita baca itu berita. Okey, saya baca dulu lah. You baca itu berita. Oh, sekarang baru rasa angin lah. Tadi tak ada angin. Macam mana you tahu ini saya punya suka? Macam mana you tahu? Ini memang saya favorite. Ini santau, kata santau kan saya peduli apa nih? Tapi ada sikit lemau lah. Santau dah lama. Ini bila simpan ini? Ini tadi saya nampak itu orang santau punya kan. Dia sudah tak duduk tau. Dia prap dulu. Sebab tu rasa-rasa macam ada masam-masam dulu. Tapi itu masam tak apa lah, tapi rasa banyak lemau lah. Orang nak duduk, orang menyekir. Saya semalam pun belum makan tau. Kita pergi ke commercial break dulu. Makan dulu lah. Kita commercial break dulu. Makan. Kesian. Korang tak ada, dalam studio ni tak ada jamuan untuk si Nadu ni? Dadu lah, dadu. Dadu. Nadu lah. Itu kan nadu dah tadi. Dah seorang minum air aku tedah Berapa? Berapa second? 5 second? Asisten naik lah, cepat lah 5 second lah. Terus, dia mau bangun pun banyak lambat lah. 5 second. 4 3 Belum 5 4 Wah, ni macam jalan pun banyak lambat lah. Kalau dah start tak boleh kasih air tau. 5 Tak ada sekarang masalah kan. 1 okey. Kembali kita dalam berita. Tak boleh ambil. Oh, pasal lah waus. Wah, keluar tadi punya. Tak apa lagi mau makan lah. Rancangan berita. Bukan biar makanan talk show. Dia jatuh lah. Makan sedap ini anda Nadu ni. Nah, macam mana kacang punya favorite lah. Ini bukan kacang. Sunflower seed lah. Ini kuaci. Ini kuaci. Kuaci lah. Kuaci. Okey. Lu berita cakap lah, orang tunggu lah. Sudah jam berapa lagi? Okey, berbalik kita pada berita hari ini. Lagi 10 minit cerita cepat. Okey, berita akan mengadakan satu mengadakan berita. Tempat berita ni akan mengadakan satu kempen untuk pilihan raya pada tahun ini. Calon-calon untuk pilihan raya kita akan keluarkan muka wajah-wajah pencalonan untuk pilihan raya tahun ni. Pilihan raya apa ini? Pilihan raya kempen untuk berita. Jadi kita akan pergi ke calon-calon dia. Ya, calon-calonnya ialah. Kita ada 4 calon-calon dia. Silakan, calon-calonnya ialah. Sembahyang kau.
wajah. Kan calon-calon wajah, calon-calon berita. Okey? Tuan, saya sekarang banyak pernah. Tadi lari Tak payah lari. Tu lari 1 kali, saya lari 2 kali tadi. Sekarang kira Tak payah lari. Ha. Dia tunjuk wajah. Dia akan keluarkan wajah kan kat A4 size tu. nanti kita akan post itu. Tak payah. Kamera ni akan datang. Kamera akan datang. Sampai kecah ada bau lah. Kamera akan datang. Tunjuk ke muka. Calon-calon dia siapa. Faham tak? Kita ada a few calon-calon dia. Iaitu Jedin Jududulun Kusun. Ha? Jedin Jududulun Kusun. Aha. Iaitu daripada dia pengulas sukan daripada Nigeria. Ya, ya, ya. Pengulas sukan daripada Nigeria, Jedin Jududulun Kusun. Ya, ya, ya. Kita ada Datuk ya. Pangkat Datuk Dapat Datuk tongkau lah tu. Bukan. 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 Datuk A to Z. Kita ada Datuk A to Z. Penyanyi tu. Bukan, Datuk AZ lain. Ini Datuk A to Z. Datuk A to Z. Dan kita ada Datuk Wong Ming Cheng. Thank you so much Iskandar. Ini siapa nama Iskandar? Tak tahu, Wong Ming Cheng. Kita Wong ada Ming Datuk Cheng. Wong Ming Cheng. Ya, ya. Pengulas, dia salah satu pengulas daripada China. Okey. Dan kita ada juga pengulas daripada Pakistan, iaitu nama dia Mahmud Mahmad. Nama dia. Harap-harap aku boleh ingat semua nama-nama dia tadi. Tahu tak apa. Silakan dengan Jadi itu. kita akan tunjukkan pengulas sukan yang pertama, iaitu Jedin Jududulun Kusun. Yes. Okey. Calon-calon dia. Ada orang tanya, Apa dia? siapa mengulas? Mengulas dia yang banyak mengulas makan ni sampai tadi. Rambut. Jadi kita akan tunjukkan wajah pencalonan yang pertama, Jedin Jududulun Kusun. Calon-calon Jedin Jududulun Kusun, sila hadir. Dan kita ada Datuk Wong Ming Cheng. Datuk Wong Ming Cheng. Dan kita ada Datuk daripada Nigeria, daripada apa? Nigeria dah. Nigeria dah. Apa? Pakistan. Pakistan. Mahmud, Mahmad dan Mahmid. Tak ada. Tak ada ni, ada ni kain ni dah ada. Kain ni Mahmud. Dah, tak payah. Tak payah. Ni. Dah. Dan kita ada pengulas yang terakhir, iaitu daripada tadi apa berapa banyak nama aku cakap? 4 kan. Last apa? Mahmud dah. Wong Ming Cheng dah. Jadi Jududulun Kusun dah. Yang satu siapa? Tak ingat ke? Dia replay balik. Jadi itulah antara pengulas yang terbaik. Okey. Jangan nak sedap sangat. Kita berita belum habis. Belum. Apa lambat sangatlah. Okey. Apa lu mau pakai rambut tak? Bukan. Ting tak ting tak ting 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 ting. Dia banyak kurang ajar pe kawan ini. Aku tak boleh. Ini aku kalau pakai aku jadi Okey, teruskan dengan itu berita. Kita akan menutup berita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum belum. 45 mah. You come late You come late. What time already? Kena Apollo. Kedua. No. Siapa mengulas? Dia yang mengulas. Tadi kau dah tadi. Itu tadi. Tadi. Nah, sekarang. Okey.
Muak satu. Muak tu. Tak. Apa? Jangan kau muak. Tak boleh. Boleh jadi makan. Aku tak boleh. Aku main muak sampai sana. Aku tak. Aku kalau muak, ambil bag terus balik. Tak boleh. Tak boleh. Okey, terima kasih kepada semua yang telah tengok rancangan berita pada hari ini. Kita akan pergi ke berita seterusnya. Banyak berita kau. Sebab tadi dia punya berita tak habis tau. Lepas tu baru jalan dia lupa. Berita penyelamat. Okey. Ekonomi. Cakaplah daripada tadi kau dah tahu asal tak nak cakap, kau makan je. Ya, tengah simpan. Okey, berita ekonomi. Akan kenaikan harga. Mana ada akan? Akan ada. Dah ada akan lagi. Kenapa bila Pak aku cakap kau suruh potong? Bukan potong. Terbalik kau sampaikan. Ada Akan ada. ada masanya. Bukan akan ada kenaikan. Thank you. Infak dekat infak. Infak. Infaknya. Thank you kerana infak ya. Siapa yang ingin infak? Thank you. Thank you so much. Thank you. Kalau infak lebih sikit. Nanti kita kasih QR. Kita tak main tiket lah, kita main infak. Jadi mungkin akan ada kenaikan. Kau diam. Biar aku yang sampaikan. Sabar. Biar kasih aku confidence sikit lah. Confident Sikit. Akan mungkin ada kenaikan. Kenapa kau cerita tu berapa dah? Thank you Iskandar. Thank you Iskandar. Thank you Abang Iskandar. Belum kembali ni. Akan mungkin ada apa ni? Jadi akan mungkin ada makan. Lepas tu aku cakap, korang potong. Bila Pak korang potong, jangan potong. Okey, minta maaf. Silent. Take 2. Mulakan. Siapa? Mulakan. Tak, akan ada mungkin kenaikan harga. Ekonomi kan? Ekonomi kan? Tak confirm. Akan mungkin. Habis confirm tak confirm? Akan mungkin. Confirm. Mungkin tu nak mungkin tak nak. Oi. Siapa? Wow, Mr. Syarif kasih. Tu. Thank you Syarif. Thank you. Akan mungkin ada kenaikan harga. Ini macam baru aku semangat tau. Akan mungkin naikkan harga pada tahun ini, iaitu berapa persen akan dinaikkan. Apa kau cakap pesan? Aku TV kalau gini, aku tipu cakap TV kan. Aku dah diam. Tapi bising. Dalam studio ni tak boleh ada bising. Producer ni susah sikit. Susah. Tak ada kau kasih dia baca berita je lah. Tak ada suruh producer saya yang lain tutup. Dah bising kapal. Mungkin akan penaikan tiket yang terakhir. Ya Allah. Kenapalah berita kali ini macam gini? Tu ada orang cakap serius please. Okey, serius. Okey. Berita Jam. nanti belum. Itu start balik. Sekarang berita Jam. bukan. Aku ingat pembaca berita Tahu. dua kepala. Bukan. Aku nak sampaikan cerita. Berita TV sensasi. Seorang pelakon bernama Mael telah ditangkap berhalwat. Berita berhalwat hanya memakai coli dan juga spender di tepi tangga. Dia cerita aku tengah baca. Kau jangan. Di tepi tangga Golden Mile Complex. Namun dia telah ditangkap oleh pegawai polis yang bertugas dan juga dia telah mencabul pegawai polis itu hingga polis itu menyerahkan diri dia.
Polis. Lu pegang ke memang gua, lu pegang. Gua rela, lu pegang. Macam gitu ke? Terima, Abang. Dah nak bercerita dia berita macam itu. Alah. Oh, Mr. Sharif, thank you so much. Betul, lalu dia lari masuk ke teksi uncle. Macam mana tahu cerita ni? Itu seksi uncle. Itu Uncle, Toy and Rush. Polis. Toy and Rush. Uncle polis. Itu Toy Rush. Polis. Toy Rush. Itu Toy JR. Toy JR. Dia adik-beradik dengan Toy Rush. Yes. Dia US tu dengan us tu sama. Okay, thank you Mr. Sharif. Thank you. Dengan pemberian berita ini, saya harap anda terhibur. Dan juga saya kembali kepada pemberita nombor 1 yang tak tahu bahasa Melayunya kejadah apa pun aku tak faham. Silakan. Waan si Saukan. Bukan. Melayu. Gua Cina. Oh, Cina. Sila baca. 好友认识一只买小鸟狗，风在迄种路人呢， Durian. 我从一个不，他懂啊。 Saya pegang tak kepala. Baca lagi. Belum habis. 还有呢，一个人这我是比较红走后个， Oh, kentut. 真辛苦无， 是谁？是给你？ Ada sekarang aku tanya kau baca Mandarin ke Cantonese ke apa, semua termasuk. 你看好有干嘛呀？ Kawan. 你看我是想跟一下我的朋友，我就给， Ni我就自己了。Dia cakap tempat lorong lulian tu ada orang tunggu-tunggu durian jatuh jatuh kena kepala. kena kepala, tapi member dia kat sebelah tak tolong dia. Tolonglah. Dia sibuk makan durian tu. Kan dia cakap hojak. Hojak. Hojak, tapi member kat sebelah tu menangis. Welcome. Itu aku. Kau jangan tweet lain aku. Okey, tapi kau silakan. Lagi kena kau kena. Welcome. Tuesday, Monday, Tuesday. Itu dah pakai MRT ni. Manja Portugal Pina meninggal. Nandri. Berita Boyan. Son tak terus. Mula-mula pesi benar. Lah over. Neng kene bula. Dah kebat. Tu bosan. Kamu apa benar? Kamu agoin. Apa lagi? Itu tempat tulis tak ada cakap balik sama you, tak ada. Teleprompter ada tu orang palakang pegang ke apa? Okey. Baca berita pakai F language pula. Kafaifi afaifu. Ibu ya fa hu ya fa hu. Ya nya hu ya hu hu ya ya fa hu hu. Ada hu ya hu 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 ha ya hu hu. Yang kat Itu language, dia tak F language. US saya sign kat bawah. You kalau F orang tak faham Ya, ah. mau ke? Ada ya fa fa itu ya. Dia apa? Wah, ni fa kita jadi apa ni? Hu hu. Teruskanlah. Nanti aku ambil kombok. Cebok. Cepat, orang tengah tunggu tu. Lagi apa language? Itu pasal apa? Berita pasal apa Oh, dia berita cakap? tu dia kata tadi, masa tengah menaiki MRT telah merosak dan telah tayar dia telah ditukar oleh tayar besi tu bukan bertayar roda. Tayar roda dia ditukar pula dengan tayar. Kau buat apa tu? Bukan tayar. Macam buat magazine je. Masalah ketiak aku dah bau tau. Kau pattern lah. Aku sakit perut. Aku nak tanya ni. Sakit perut sakit. Bukan dengan saya. Betul.
Janganlah bertikai Aku dah ikan. habis. Cepatlah berita ni lalu ni cepat lagi. Benda tu laju sangat. Dah habis. Sampai full stop dah. Sekejap dia tengah nak rewind balik dia punya kata-kata tu tadi. Okey, kita kembali pada berita kenaikan harga. Kenaikan harga. Kenaikan harga. Berita kenaikan harga. Berita ekonomi. Bukan, ekonomi dah habis. Kenaikan harga tu ekonomi lah. Bukan, ni kenaikan harga je. Harga yang penyewa tu. Kan ada letak penyewa menaikkan harga. Penyewa telah menaikkan harga. Di gerai-gerai. Dan juga gerai-gerai. Kedai rojak. Kedai rojak ada, kedai chicken rice. Ya, kedai apa yang jual mi Bandung tu. Di bakso. Bakso pun ada, mi Bandung ada tu. Tu dia cakap tu. Dia naik lah harga dia. Jadi Harga dah naik tu. itu hari ada dia Kalau aku punya. makan mi rebus yang mati tu, $2.5 sekarang $3. Pasal itu owner lah. Owner tu dia naikkan harga. Tak masalahnya. Kalau sedap tak apa, tak sedap. $3. $3 punya. Tapi lontong dia boleh tahan lah. Untung boleh tahan lah. Tapi Tapi yang nasi lemak tu kan naik. belum. Dah habis. Apa dia? Aku baca kedai kopi. Tengok lah. Cerita kedai kopi. Kena balik duduk macam ni. Walaupun dia bini aku ni lawa. Oh, bersantai. Oh. Tepi laut ya. Lagi dia berapa sini kaki. Santai, berdosa. Kepala dia. Dia cari pasal apa? Dia Baca berita, tak payah baca ni. Okey. Kau baca berita, tak payah baca ni. Lah, bukan. Baca berita tak baca komen. Baca berita, bacalah komen. Bukan. Apa? Berita akhir zaman. Berita akhir zaman. MRT tayar rosak dan telah berjaya ditukar dengan tayamum. Baju Mael dah merge dengan background. Aku nampak kepala je. This live got 101 more likes than in the last 5 minutes. Show your type too. Warta berita. Macam translator. Baca berita Kai 5 language. Translation mi goreng dah. Ha. Kita paranormal. Masalahnya muka pun gelap. Aku menyampak. Nampak seluar je. Kembali ke rancangan Mastika. Wah, Mastika. Mastika lah. Mustika. Tutup. Mastika. Mastika tu apa? Jadi tandu lah. Oh, okey. Cerita hantu Cerita hantu. Cerita hantu. Bukan tu. Belum buka lah tu. Hah? Aku tahu dah sikit tu. Nanti. Kok nak kain? Tak tahu masalahnya banyak sangat uniform ni. Bye. Kita ke dalam rancangan Mustika. Hah? Gelap sikit. Masalahnya kalau Batu ni. Tolong sini. Ni. Itu tak payah tolong.
Bersama saya dalam berita Mustika. Berita juga ke? Mustika. Mustika pada kali ini kita akan menceritakan tentang perjalanannya salah satu pemandu kereta teksi. Ini cerita seram lah. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita, undangan kita. Siapa? 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 Perempuan lelaki. Mana aku tahu perempuan lelaki? Tak, engkau ni siapa? Kau perempuan lelaki? Dah tak tahu lelaki perempuan. Masya Allah hari ni. Perempuan je lah. Perempuan. Okey, kita bersama temu berbual Ustaz sama Mustika kita ni. Postika. Ha? Postika. Postika. Postika tu apa? Postika I? Postika I. Bukan, itu hantar barang. Malaysia. Cakap betul-betul lah. Cakap je lah, bantai je. Bantai je lah. Aku punya suka lah. Aku nak panggil dia sana. Korang, apa benda ni korang? Nak tengok-tengok je lah. Tak payah nak cakap apa-apa Tak payah lagi. menekan. Okey, bersama saya, bersama dengan Ustazah Kamal. Hah, Kamal? Ustazah Kamal. Kawan. Assalamualaikum. Salam. Betul salam. Ya, Tak alright. Okey, Ustazah Kamal. Ya. Boleh tak ceritakan sedikit sebanyak tentang pengalaman yang semasa berada di luar negara ya, yang kejadian itu berlaku? Yang kebelakuan ni dalam kisah itu Ustazah dapat terangkan hanya satu saja. Pada waktu itu angin bersepoi-sepoi. Angin bersepoi itu burung. Angin menyepoi-nyepoi. Dan juga waktu malam itu Ustazah sedang berwirid di dalam bilik. Berwirid? Wirid. Okey. Semasa Ustazah wirid, terdengar panggilan suara. Bukan. Ha? Kunsa. Ha? Kunsa. Kunsa tu dia tak tahu jantina. Kunsa tu jantan, jadi perempuan tu kunsa. Tak, dua je. Dua jenis. Dua alam. Saya kun payakun. Maka jadilah. Okey, ceritakan berbalik pada cerita tadi. Berbalik pada cerita itu. Agak seram ya para pendengar, komentar-komentar yang pendengar, yang pemirsa yang di sana, di luar sana, yang di dalam sini, dalam ni dah sini. macam Marvel poster cepat sikit. Kita kembali kepada cerita dia. Ceritanya ialah sewaktu Ustazah sedang berbaring-baring menantikan waktu malam yang gembira. Kelompok. Belum lagi 2 minit. Tentang dia nampak orang. Ha? Ustazah moden kan? Okey. Tak apalah, nampak sikit je kan? Teruskanlah cerita. Kelempang juga Ustazah ni. Habis dia ganggu. Okey, cepat. Jangan ganggu dengan orang apa ni, makhluk-makhluk kat depan ni. Jangan. Ni semua banyak makhluk-makhluk gaib. Kita 2 orang je dalam studio ni. Teruskan. Kaki pun aurat. Kaki pun aurat tu. Tak, masalahnya kamera tu dia penuh. Kalau kau rapat kasi kamera tak nampak aurat. Kau mana dia pasangan aku? Tak apa. Saya tak boleh sentuh. Saya minta maaf, saya tak boleh sentuh menggunakan tangan ke tangan, tapi saya gunakan belakang tapak tangan Teruskan cerita. Sewaktu kejadian itu, Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. itulah suratan Atau kebetulan. Kepala otak. Teruskan. apalah. Bukan teruskan nyanyi. Teruskan cerita dia. Malu-malu sepui ya dia. Cepat, teruskan cerita.
Geli hati ya para perempuan. Aduh, tersepit tangan aku. Aduh. Minta maaf, minta. Saya dengar ada suara itik tadi. Hei, kau kenapa? Kelakar lah bodoh. Hei, Kan sudah lah aku tak boleh. apa? Apa yang tak boleh? Okey, teruskan. Teruskan. Dan sewaktu Ustaz tengah baring-baring, tertiba. Tertiba? Tertiba. Ketibaan. Okey, tak ada. Secara tiba-tiba aku melihatmu di kamar sepi di malam syadu. Inikah katanya rindu? Kita bukan buat MTV, bukan? Bukan eh? Bukan. Oh, Citantu. Citantu. Oh. Mustika. Lepas tu saya dapat ada Mustika. yelah, Yang hadir. Hadirlah Mustika, pujaan hatiku. Ku katakan ku cinta padamu. Bukan tu. Mustika. Okey. Mustika. Oh, Mustika. Cepat. Cerita yang Sesuatu. Saya tengah baring, tiba-tiba saya dapat lembaga berambut kerinting, berkulit hitam, berbaju putih, berdiri di atas saya. Dia ingin mencabul kehormatan saya dan memakai seluar hitam, merah dan berstokit kuning, berbelang-belang, tai biru. Cuba merampas keharmonian hidup saya. merampas keharmonian. Ya, betul. Apa tu? Dia macam beras harmoni gitu. Dia macam yang dalam TikTok aku tengok tu. Kau tahu tak, aku tak boleh pusing banyak pasal aku terikat kat sini kan. Cakap tu apa dia? Boleh ke depan. Boleh ke depan. Depan pusing. Boleh tu. Kalau tak tadi macam Down syndrome aku tengok. Bukan Down syndrome. Syndrome muti. Down syndrome. Dan syndrome tu kau, syndrome muti yang pemain bola. Coach. Down syndrome. Dah lah, aku 11 lah. Aku dah. Aku cakap salah. Salah tu tidak, tapi tak betul sebutannya. Benar. Habis apa? Tak betul ke aku cakap tadi? Down syndrome. Okay guys, tamatlah sudah Alkisah kami. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar, panas betul. Beka balik. Aduh. Terima kasih. Tak, kita okey, satunya kalau tadi apa Last Fullback katakan ya. Kenapa kita tak Last Fullback? Last fullback siapa? Last Fullback. Oh, Last Fullback. Kenapa tak saya cakap tu Ustaz, kita tak nak ikut suara perempuan pasal nanti. Dulu kita pernah kena kecam pasal kita orang kata kita ni ikut macam perempuan yang salah dalam segi agama. So bila kita pakai tudung pun kita suara jantan. Tetap kita akan gunakan suara jantan. Macam mana you all nampak sepatu reunion dia orang berlakon ke perempuan ke semua suara tetap suara lelaki. So kita harap you all dapat faham lah. Kita pun tak nak dikecam. Tapi dah selalu dikecam pun tak ada masalah lah. Cuma satunya kita tak minta QR code. Bukan tak minta, tak kasih. Kita tak infak, kita minta infak, kita tak fuck you. Kita minta infak. Kita minta infak. Kita minta infak. QR code yang kita tak kasih. QR code yang kita tak kasih. Kasihlah, kasih ni QR code. So, itu antara satunya lah. Keduanya, kenapa kita more to comedy. Banyak orang tak tahu. Kenapa kita more to comedy is, kenapa kita tak buat paranormal? Sebab boring. Ya. Pasal mana-mana kau pergi kau dah nampak semua paranormal. Tapi kebanyakan 90% semua, maaf kata daripada pendapat aku, semua konten sahaja. Hari ni konten kita memang selamanya akan jadi komedi sahaja kerana kita ni klik dengan komedi. So saya harap you all terhibur hari ni. Kalau ada apa-apa persoalan, kalau you all rasa sorry. Kenapa muka dia ni kat dalam sini macam putih nah? Memang, tadi Tak. Dia punya muka putih. aku tahu, aku nampak. Putih kelabu. Siapa dia kan? Macam nak meninggal kan? Kenapa?
Muka berapa? Apa pasal korang masalah dengan aku? Tak ada masalahnya kau pergi kat tadi kau rumah, siapa suruh kau pakai foundation? Aku tak pakai. Tak, dia tak pakai makeup. Pasal reflection putih. Tak kau buka baju putih tu? Tak boleh, dalam tak kena pakai baju. Okay guys, ribuan terima kasih kepada anda semua. Tetapi jika anda ingin tengok next week sketsa, nak kita jadikan diri kita sebagai apa, you all boleh saja komen. Tetapi tak ada free. Kita minta infak. Tak infak. Guys, kita penat tau guys. Korang tak kesian ke kita datang sini kan. Sokin tak cukup tau, tak cukup tinggi ni sokin anak tau kita pakai. Anak boleh sokin, bukan sokin bapak tau. Habis kita tak ada duit untuk nak bagi balik kan. Tak ada duit balik. Habis duit makan, tadi duit air, habis duit grab. Orang nampak, diorang pakai Sedih tau kita guys. Buat muka sedih lah, buat muka sedih. pakai, kata orang pakai jadi hantu. Itu semua belum nampak. Belum ni tau guys. Tolong lah. Oh, akan datang. Tolong lah. Infak sikit lah. Infak. Nombor penau. 81946003. 7795516. Guys, terima kasih banyak-banyak guys Kalau siapa yang kat dalam. Big Fish. Apa fish? Apa fish? Big Father Fish. Big Father Fish apa? Joy. Oh, Big Father Fish join. Okay guys, terima kasih banyak-banyak siapa kat dalam, siapa yang tak ada kat dalam pun terima kasih banyak-banyak. Dan Iskandar boy ni tak tahu Iskandar Boys mana dia? Thank you so much Iskandar. Thank you so much. Sharif. Thank you pada yang gifter tadi, yang Iskandar Boys, Sharif, siapa-siapa lagi yang kita tak sebut nama, minta maaf kalau kita tak nampak. Pasal kita kat sini kita tak nampak kita punya kamera. Yes. Kita punya phone, siapa yang kasih kita minta maaf kalau kita tak sebut dah Dan yang siapa-siapa yang join Love Bake Last Two Bakes, yang tadi siapa Z ke, siapa Sharif yang join, terima kasih banyak-banyak. Semuanya lah, siapa-siapa yang ada di Siapa sini yang kat dalam ni, terima kasih banyak-banyak yang enjoy the show, you all enjoy. Minta maaf kalau kita ada kekurangan ada kekurangan ataupun tak sehebat mana. Kita Memang tak hebat. kita buat sesuatu tu semua penuh dengan orang cakap apa, keikhlasan. And kan kita spontan. Betul. And kita kalau ketawa Harus banyak pun kita. pasal tadi pun memang aku tak boleh tahan. Memang Dia tak boleh kelakar. tahan. Mungkin kalau korang ada kat sini pun korang akan ketawa juga. Betul. Pasal orang-orang kat depan ni pun memang Dengan ketawa dengan ketawa. Diorang gelak ketawa bersama korang semua. Jadi kita minta maaf banyak-banyak. Jadi apa-apa pun kita jumpa minggu depan akan datang insya-Allah. Sabar, ada 3 minit lagi. Tengoklah sketsa apa yang diorang nak pula kali Korang ni. boleh je, siapa-siapa dekat kat sini tujuh mata memandang nak sketsa apa korang tengok next week, korang boleh cakap sekarang, tak ada masalah. Komen je. Komen je. Kita cuma gurau-gurau tentang infak, tapi nak memberi alhamdulillah. Nak memberi pun tak menjadi masalah. Thank you Long. Siapa? Long. Long? Ah, ALONG. Long. ALONG. Long. Long. Tiger. Bukan. Ada orang minta momok. So momok 2.0. Jadi Momok. Last kita buat hantu apa? Yang kejar. yang tu dekat daripada mana? Itu kat Labrador. Yang aku kejar-kejar orang Itu last lah kita bikin. Itulah yang kita bikin. Ni kalau kita buat 2.0 lah. Tapi kalau nak momok, you orang cakap momok memang betul. Tapi momok dalam segi apa momok? Nak kena cakap. Lagi sam. Tak, itu dua orang. Aku bukan kau tak ada, aku buat kau menonton. Aku yang make up. Tak. Aku pakai tepung pun jadi. Tak, momok tu kirakan apa? Korang nak macam mana punya ni? Korang nak ikut cara normal punya momok ke? Korang nak tengok momok kita? Momok kita tu. Jalan cerita lah. Jalan cerita. Jalan cerita tu korang nak tengok momok, momok jalan cerita dia macam paranormal pergi cari momok ke, ataupun hantu pergi cari hantu ke, Hantu pergi cari orang. hantu pergi cari orang ke, ataupun pot hantu ke. Last time-nya. Last time pop tak. Last time kita dah buat sekejap je. Yelah, kita buat. Lepas tu kita dapat kat pot kita. Yelah. Tak kisahlah. Okey. Satu kata momok Okey, boleh. Habis kata momok aje. Jatuh lah. Jatuh boy. Jatuh dulu lah. Tengok wayang pun nak ada bayar dulu beli tiket. Tiket pun $5 $8 apa. Dia ada kira. Thank you. Siapa kasih? Last apa? Thank you. Okay, momok boleh. Okey, lock. Next week kita kasih korang barang baik.
cuma momok kita cakap dulu momok. Ini Momok ni barang berat tau. Betul. Ni scene berat is involved in many things. Yes. Alright, And dalam one thing- segi dalam segi kostum, prop, makeup so cuma kita tak boleh adakan darah-darah tu Tak lah. boleh, tak Pasal dalam sini nanti takut nanti tak Nabi. boleh. Jadi kita akan Aku dah lama kasih Chan lah. Aku contoh muka diorang dah lama. Aku tak contoh muka diorang. tak nak berbual, nak ada mic, tak ada mic tak boleh dengar. Boleh. Next week kita kasih korang barang baik. Barang baik, aku suka barang baik, tapi masalahnya barang baik tu apa? Apa barang baik? Oh dia. Dia nak kasi kita barang baik. Tapi nak tengok hantu Boleh lah. hantu kadang-kadang tak boleh makan benda-benda barang-barang baik. Dia Tak boleh makan, kita makan. janganlah. Janganlah. Oh, Jangan. dah lama. Aku nak buat cerita hantu bukan longgok. Jadi dalam cerita hantu longgok tu, cerita longgok hantu, Bukan. bukan apa longgok. Longgok tu kau. Engkau ya. Jadi longgok hantu tu, Bukan longgok, cerita tu. yang cerita momok ni, yang kita nak buat ni, mungkin kita akan gunakan botol dengan kicap, masukkan hantu tu dalam botol, kicap tu kita tuang kat nasi ke nasi putih, lepas tu pecahkan telur, makan. Itu tu hantu biarkan dia kat dalam telur tu, dalam botol tu kita biarkan, kita makan sedap-sedap, minum dah habis, lantap. Apa yang kau melalut ni? Okay, thank you so much Kita pun kekurangan waktu, tapi ribuan terima kasih kepada anda. Maaf saya lambat tadi atas sebab driver tadi memang very slow. Saya pun tak boleh mengarahkan apa-apa. Keduanya, saya pun minta maaf lah kerana kelewatan tadi atas sebab tertentu. Dan saya harap you all dapat join kita. Dan tolong, saya minta anda semua tolong share live yang akan datang ni. Bila kita live, you all masuk awal, keluar awal. Bukan. You all setkan notification live tu kat Raif Reka Official, set notification to all. Nanti kalau you all dapat notification, kalau harap you all boleh panggil semua family members you, your friendies. Kita ni YT juga. Jangan lupa subscribe to YT, to R Official. Dan juga jangan lupa jangan lupa kalau ada rezeki, Kau tahu belon yang belon nanti panjang? lah. Belon panjang tu. tahu yang terip. Kalau ada jarum yang Cik, patah, belon. jangan simpan di dalam peti. Kalau ada umur yang panjang, biarlah cepat-cepat mati. Bukan Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada salah dan ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Dari itu, aku, kau, siapa? Bye-bye. Papam. Welcome to Alifan.